Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi-pagi pada korang semua. Pagi yang ceria, pagi yang dingin dan sejuk. Keadaan di tepi sungai ni sungguh sunyi dan tenang sekali. Okey, hari ini aku nak sambung balik projek aku yang tergendala minggu lepas tu. Projek membuat kerusi kayu. Okay, ni kerusi kayu dia. Peringkat yang terakhir aku akan habiskanlah hari ni. Mana aku cuba nak susun papan-papan ni untuk buat pelenggang atau apa pelantak lah untuk tempat duduk. Dan aku akan sambung buat penyandang. Dan selepas tu dah selesai dah projek aku ni. Mungkin kalau satu hari nanti ada modal lebih, mungkin aku akan sambung kerja-kerja mengecat lah. Sebelum aku nak mulakan kerja ni, aku nak kemaskan sikit kebun aku ni. Nampak daun-daun bersepah. Aku nak cakap-cakap. Aku nak pergi himpun kat situ. Dan aku nak bakar nanti. Okey, jom kita kemas dulu kebun. Biasanya bila aku datang kebun ni, sebelum aku memulakan kerja-kerja yang berat, yang heavy, aku akan buat kerja-kerja yang ringan dulu. Macam seperti sapu-sapu daun-daun yang kering, cakap-cakap, himpun dan bakar lah. Dan lepas tu baru aku akan mulakan kerja-kerja yang berat. Okay, let's go. Kita bakar dulu. Dah siap dah. Okey. Kerja cakap-cakap daun kering semua dah siap dah. So, sekarang jom kita mulakan kerja. Let's go. Yang mula-mula sekali aku nak mula-mula sekali aku nak susun balik kayu-kayu ni. Susun dulu. Dan lepas tu aku ambil satu papan ni. Bagi sama dia. Bagi sama. Yang ni kayu ni dia kena betul-betul rata dengan yang bawah. Aku tak mau bagi lebih ataupun kurang. Lepas tu yang kedua, aku setting ni bagi sama lah. Bagi yang ni aku nak ingat nak bagi lebih sikit. Yang ni aku ingat nak bagi lebih sikit. Dan mungkin aku akan pakai kayu yang ni.
di sini. Right. Ya. So nanti yang lebih ni nanti kita potong. Alright. Tiga inci. 3 inci. 3 inci. Dua inci setengah. Inci setengah, 2 inci setengah. Sorry, 1 inci setengah. 1 inci setengah, 2 inci. Oke, tak potong dulu. Right. Oh, di sini lah. Terus. Sini no. Sini tadi, sini atau sini tadi. Kalau sini, oke. Susun dulu. Oh, sebelah ni lagi. Sebelah sini lagi. Okey, cun, nice. Pada ujung ni, pada bahagian ujung ni aku lebihkan dia lebih kurang dalam setengah inci. Okey, ni mockup dah siap. Sekarang ni aku tinggal nak paku saja. Let's go, kita paku. Aku gunakan paku yang bersaiz 1 inci ni. 1 inci ni dia cun-cun. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biting your tongue to call. Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Caught your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us. After all this time, this is it for us. After all this time, this is it for us. Okey, untuk yang ujung ni aku kena potong balik macam tadi. Macam yang aku buat dekat belah sini kan. Kena potong, buat tanggam lah untuk masukkan. Okey, let's go. Kita ukok dan potong. Your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this is it for us.
masuk saja dan kita paku. Settle. Ya, ni 8. Okay, aku gunakan semaksimum yang boleh papan ni. Kalau ikutkan kan, dia punya kayu ni, kayu 2-3 bawah ni, 1, 2, 3 ni, dia pendek. Tengok. Dia agak tu je. Tapi aku gunakan sepenuhnya tanpa aku gergaji lah. Yang ni bukan apa, untuk senang nanti kalau kita nak buka balik. Tak kelengkabut. Siap. Dan inilah hasilnya. Tara. Okey. Sekarang kita nak buat penyandak pula. Untuk buat penyandak, aku akan gunakan kayu yang ni. Satu, yang ni aku bawa beli. Satu sebabkan aku nak susun 3. Satu, tengah satu dengan bawah satu. Jadi 3. Sebelum ni aku dah ada kayu terpakai ni, ada 2. Yang ni kayu 2 inci setengah kali dengan 1 inci setengah. Kayu terpakai. Dan yang ni kayu 1 inci kali 2 inci. Okey. Sekarang aku nak buat tanggam dulu. Let's go. Okey. Banjir. Banjir dia tak ada apa. Okey, kita nak ukur yang nombor 2 ni 7 inci. Yang ni 8 inci. Maknanya nak kena tolak sikit. Jadikan 7 inci setengah. 7 inci setengah. 7 inci setengah. Yang ni pun 7 inci setengah. Cun. Tengok. Nice. Oh ya, ini apa? Tak punya apa ni? Jadi, dia bawa balik lagi. Oh. Ini tu lah. Nak beli apa nak beli. Mau ya? Punya. Punya. Okey, dah siap dah. Gaji. Mari kita buat tanggam. Kita buat tanggam pula. Let's go. Online. Oh, dia senang dia. Settle.
Okey. Dah siap. Nice. Let's go. Kita pasang. Oh, sebelum tu nak drill dulu. Drill bagi lubang dulu sebab kayu ni keras. Kita drill dulu. Okey, dah siap. Let's go, kita paku ke sini. Okey. Sekarang aku nak pasang penyandak tu. Bracing penyandak tu kat sini. Nak paku dua-dua dia. Let's go. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine. Kita pakai paku 2 inci. Dan kita pakai paku 2 inci. Back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet Nice. Right. when the world felt small and your hands felt warm. If only for a moment. If only for a moment. Yang kedua. Cantik. Ni pun boleh masuk ni. Ni nak turun sikit. Tinggi ya. Tinggi sangat. Tinggi ya. Kuat. Kuat tu. Kaki. Oh lagi. Ada marking tu. Ha, tu dia marking dia. Ha. Tu kaki. Oh, cun. Ni bergoyang. Tu tak paku dah. Tu saya tak paku dah. Paku ni lah papan. Kat bawah tu berat.
Memang tak ada paku dah. Ha? Dah berat dah. Ikut dia. Hai, sikit je lagi. Oh, okey. Kejap dah. Terbaik. Siap. Dan inilah hasilnya. Dah siap dah. Tu dah boleh duduk sambil sandak. Oh, seronok teh. Nice. Ada satu lagi. Bawah punya. Yang ni. Macam tu. Kalau nak bubuh lah. Tu kalau nak bubuh papan ni. Kemudian. Tapi macam ni pun dah okey dah. No. Sekarang aku nak buat penyandak dia menggunakan papan yang sama juga. Ni dia papan dia. So total semua sekali sama dengan ni. Yang ni ada 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Dan yang ini pun sama juga. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Okey, 15 keping. Nanti aku akan paku untuk dinding penyandak dia. Memandangkan yang ni kayu saiz 1 inci. Yang tadi tu tanggam tadi tu. Tanggam yang ni aku cuma buat tanggam 1 inci. Sedangkan saiz kayu dia 2,5 inci. Jadi ada balance lagi 1,5 inci kat sini. Sampai sini. Sampai surface dia. Jadi aku terpaksa curi guna ni. Sebabkan aku tak nak buat tanggam dah kayu ni. Bukan untuk mudah, tapi kalau aku buat tanggam, yang ni aku buat tanggam 1 inci katakan. Yang ni cuma berapa inci je ni. Nampak? 2 inci berapa hun dia. Tak sampai setengah, lebih kuranglah setengah Bila aku buat tanggalan 1 inci, tinggal dia akan lari sikit. Bila lari sikit tu, aku bagus larikan terus pakai yang ni. So aku lapik je untuk surface ni sama dengan yang ni dan yang ini. Untuk kita mudah paku papan tu nanti. Okay, let's go. Kita paku. Untuk dinding tu, aku gunakan masih lagi menggunakan paku yang bersaiz 2,5 inci. Cukup dulu. Balance dekat dia. 10 inci. Dan sini pun 10 inci. Masuk sikit. 10 inci setengah. 10 inci setengah. Dan sini pun 10 inci setengah. So, paku. Dari sini. Okey, kita start daripada sini. Kita paku terus ke sana. Let's go. Darling, down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, after all this time, this is it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that
that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Didn't see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide. After all this time, this is it for us. After all this time, this is it for us. After all this time, this is it for us. Oh, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Did I say the Okay, nice. Dan inilah hasilnya. Tada. Okey, sekarang dah jam 1 tengah hari. Matahari pun dah terpacak atas kepala ni. Tu dia matahari hangat. Tepat jam 1 aku dah settle lah kerja ni semua. Okey. Aku rasa sampai sini dulu video aku untuk kali ini. Semoga apa yang aku kongsikan dalam video aku kali ini memberi sedikit sebanyak manfaat pada korang yang sedang menonton video aku. Kepada yang baru terjumpa channel aku, jangan lupa like and subscribe. Dan kepada yang dah lama subscribe channel aku ucapkan ribuan terima kasih pada korang semua. Okay guys, aku nak santai-santai dulu sebelum aku balik. Sekarang pun dah jam 1 tepat tengah hari. Matahari pun duk tengah pacak atas kepala. Angin pun duk tengah. Tu, nampak daun kan? Daun duk goyang-goyang. Memang sur santai kat sini. Okay? Semoga jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calling Bye-bye. in the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known.